Apa yang sudah jadi bagimu wahai PDRM FC? Awal liga mulai kau begitu perform. Sekarang dibelasah 10 gol oleh JDT, Skim salah satu luahan dari penyokong PDRM FC sebentar tadi. Juara bertahan, Johor Darul Tazim JDT tidak berdepan masalah melepasi sekatan PDRM FC apabila membelasah lawan itu 10-1 dalam aksi pertama pusingan 16 saingan Piala Malaysia di Stadium Sultan Ibrahim, di sini, sebentar tadi. Walaupun pengendali JDT, Hisco Munoz melakukan rombakan dalam kesebelasan utama namun ia tidak menjejaskan penguasaan pasukan bergelar Harimau Selatan apabila tidak menunggu lama untuk merungkai jaringan seawal minit kedua perlawanan. Gol itu terhasil menerusi bola lambungan pemain import baharu JDT, Rui Felipe yang melakukan penampilan pertama pada perlawanan itu tepat kepada Jonathan Silva yang melintangkan bola tepat kepada Tito Martin untuk merembat melepas jangkauan penjaga gol, Mahd Asri Mohamad. Selang 5 minit kemudian, Harimau Selatan terus menemui sentuhan penyudah apabila Nazmi Faiz Mansur yang menyusup masuk ke dalam kotak penalti sempat melintangkan bola untuk Martin mencetak gol kedua pribadinya. JDT hampir menambah jaringan pada minit ke-11 selepas Silva bertindak melintangkan bola tepat kepat bersun dan Silva namun Mahd Asri berada di posisi terbaik bagi menafikan percubaan pemain import dari Brazil itu disusuli pada minit ke-42 gol yang dijaringkan beliau dibatalkan selepas berada dalam keadaan offside. Bersambung babak kedua, JDT menambah derita skuad kendalian Eddie Gapel apabila berjaya mencipta gol ketiga perlawanan pada minit ke-47 berpunca daripada bola gerakan Corbin Ong yang melorongkan kepada Silva sebelum menyepak bola lintang tepat kepada Nazmi yang merembat bola kencang menewaskan Mahd Asri. Ketika aksi memasuki minit ke-49, Martin melakar hat-trick pada perlawanan itu apabila menyudahkan bola hantaran lintang pemain gantian Yago Cesar untuk JDT mendahului 4-0 dan semakin hampir menempah slot ke suku akhir piala berprestij musim ini. Walaupun JDT sering menguasai perlawanan namun PDRM selaku tuan rumah aksi itu menyentap barisan pertahanan Harimau Selatan pada minit ke-60 selepas bola sepakan lintang Fakhrul Azim Zulfatah pantas disambar Imran Samsuh yang tidak dikawal mudah menewaskan penjaga gol, Christian Abad. Gol PDRM itu tidak meluntur semangat JDT untuk menambah jaringan seminit kemudian apabila Martin yang menerima bola lorongan Kapten Afiq Fazail mudah menewaskan Mahd Asri. Harimau Selatan terus mencakar skuad The Cats pada minit ke-65 selepas bola hantaran lintang Nazmi membolehkan pemain gantian, Marcos Guilherme yang berada di posisi terbaik dan tidak dikawal mudah menampan bola ke gawang untuk kedudukan 6-1. Martin mencetak gol kelima pribadi selepas menyelinap di celah pertahanan skuad The Cats untuk menyudahkan bola hantaran lintang Silva bagi memastikan JDT mendahului 7-1. Ketika aksi berbaki 4 minit untuk ditamatkan, pemain gantian Manuel Hidalgo menambah derita skuad The Cats apabila menjaringkan gol dengan merembat bola dari jarak 25 meter berpunca daripada bola umpanan pemain gantian Syahmi Safari. Seminit sebelum perlawanan berakhir, giliran Guilherme mencetak gol kedua pribadi selepas menyudahkan bola hantaran lintang Cesar dan pada masa tambahan, Martin melengkapkan double hat-trick selepas menjaringkan gol untuk menamatkan dengan keputusan 10-1 menewaskan The Cats. Akhirnya sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.